Lepas tu macam biasa 100 meter memang Hana dapat nombor 1. 200 meter pun Hana dapat nombor 1. Cuma kita select dekat 4x100 dengan 4x200 lah. Sebab yang tu grouping kan. Walaupun Hana last ke, Hana dah susun strategi baik macam mana sekalipun, maybe tentu rumah sukan Hana tidaklah terlampau kuat untuk berlari. So semua mengharapkan kita orang, kita ni macam tu. Form 4 Hana tak masuk sukan gila. Ya, form 4 memang Hana tak join sukan langsung. Lepas tu PJSK kita memang dapat B. Time tu macam terciduk sikit, sebab memang tak masuk sukan. Sebab selama ni PJSK Hana memang apa-apa sukan. Situ form 4 Hana tak masuk. Sebab kita dengar cakap mak kita. Mak kita kata mak Hana tak suka Hana ni masuk sukan. So form 4 tu kita tak masuk. Last form 3 lah. Form 5 dah tahu PJSK rendah disebabkan form 4 tak masuk apa-apa. Aku balon semua. Tak nak dekat exam, nak dekat exam awal tahun, aku pergi pertandingan frisbee. Habis sejarah aku drop nak mampus. Betul? Ada rasa kan tak boleh lah dengan pickleball. Tak tahu kenapa, macam bakat tu tak dekat pickleball. Masa dah banyak kali tau kita ni dah bagi main pickleball dah banyak kali. Tapi Hana tak pernah rasa down main sukan. Tapi dengan pickleball tu jiwa tu macam tak ada. Kalau badminton Hana okey. Dia macam pickleball Hana tak boleh weh. Bola tampar pernah main? Pernah, cuma tak proper. Tapi Hana minat bola tampar. Mama. Kalau dekat asrama tu, kot bola tampar tu memang sebelah asrama perempuan. Asal lah tengok orang main bola tampar. Ke saya dia cakap ada tahu tak sih? Awak cakap apa? Kau faham tak? So ya, sekolah sama. Sekolah sama. Time mula-mula dapat pickleball tu kan, macam Hana tak tahu kenapa Hana try untuk main, tapi tak boleh. Dia macam jiwa tu memang tak ada langsung kat pickleball. Adik Hana aku main rancak main. Dah boleh tung. Ni nak pukul bola, ni bola, ni pedal. Bola dah jatuh. Aku macam kenapa macam tu lah. Sebab kawan-kawan ibu semua addicted to pickleball. Lepas tu ada pula jenis yang memang tak tahu pickleball tu apa. Lepas tu lepas tu masuk-masuk court, diorang bukan ajar macam nak main tau. Macam sambil diorang tak bagi tahu praktikal macam mana, apa rules dia, semua benda tu. Lepas tu aku memang tak tahu apa-apanya, aku main. Memang tak syok lah. Malam minggu tak keluar, kita baru balik. Itulah saya cakap pasal tu lah. Apa, pasal pickleball ke? Jangan, kita dah cepat lupa. Hana haus, sumpah Hana haus. Tapi malam-malam tak boleh minum air banyak sangat. Hana try untuk masuk affiliate. Tapi sekarang ni TikTok dah cari untuk TikTok dah dia kena submit tin semua benda tu untuk cukai. Hajah Umairah, Allah, amin, sumpah amin. Momen paling best kat asrama apa? Bagaimana seminggu terakhir habis SPM, kita orang ada seminggu gap tau. Sebab kita orang habis SPM awal. Lepas tu Hana dekat asrama tu, Hana ada gap seminggu. Sebab KKM memang tak kasi balik.
And kita orang dapat spend time satu batch sama-sama, which is bilik belajar kita orang kemas, kita orang ambil tilam daripada kita orang, sebab form 5 kita orang punya dorm kat bawah tau. So kita orang angkut tilam pergi dekat bilik belajar and kita orang tidur kat situ. Time tu memang semua orang bawa handphone. Asrama kita tak boleh bawa handphone. Bawa handphone time tu memang shock. Lepas tu kita orang bawa pool, tahu tak pelampung yang boleh tiup tu. Kita orang mandi. Best gila. Kenapa belum tidur? Allah, belum lah. Rindu balas duka. Kamu cantik banget. Amin, semoga lulus. Kita tak target lulus awak. Kita target A+ SPM, 10 A+. Amin. Boleh cantik banget. Bisa spill skincare enggak? Okay, Hana pakai toner daripada ni, sebab toner Skintific dah habis. Lepas tu serum daripada yang ini. Lepas tu moisturizernya ini. Gitu doang. Phone bawa sikit kak. Tak boleh lah awak. Tak boleh. Target untuk saya je. Target apa tu? So time minggu terakhir kat asrama, kita orang minta mak-mak yang sporting bawakan pelampung pool. Korang tak pool yang budak-budak kecil yang selalu mandi tu kan? Saiz dia boleh muat 6 orang, kita orang. Ya, warden tahu je. Tapi warden tak kisah. Sebab tentu kita orang memang dah tak ada apa-apa pun. Daripada kita orang buat masalah kan. Target bila lulus SPM saya. Awak umur berapa? Kau batch kita. Akak yang jual perfume live. Bukan. Ambil saja apa? Kita ambil kos seni. Macam tu. Lepas tu best lah momen tu. Memang time 7 minggu, seminggu terakhir tu Hana boleh rasakan macam satu batch tu memang sayang sangat semua orang. Macam daripada dulu yang ada konflik masing-masing, macam sayang sangat semua orang time tu lah. Macam tak ada konflik. Bumcas mana kak? Ada. Bukan sekarang. (21) umur saya. Saya sekolah dulu di sekolah menengah je. Do you speak Spanish? No, I didn't speak Spanish. Situ. So time seminggu tu macam semua adik-beradik yang macam sayang sangat. Memang time tu satu batch memang bawa handphone yang tak pernah bawa handphone, yang tu memang bawa sekali. Lepas tu yang geramnya time tu tak silap ada bola JDT lawan, sumpah aku tak ingat JDT lawan apa. Lepas tu Hana selama ni kalau kita orang punya asrama kan, ada bola JDT lawan apa-apa, kita orang mesti akan buka projektor dan akan tengok ramai-ramai dekat DM tu apa, Dewan Makan. So nanti Aspura belah sini, Aspura belah sana. Lepas tu malam tu tak lepas weh, punyalah sakit hati. Macam tapi disebabkan kita orang ada phone, kita orang tengoklah bola dekat dorm sendiri. Macam tu. Sebab time tu kalau JDT menang, cuti gitu. Sebab final kan. Lepas tu beria lah tengok. Tak ingat lah JDT lawan apa. Selangor kot. Selangor kan? Oh, minat bola. Kalau JDT lawan je Ana tengok. Memang tak boleh miss. Jadi pause.
Why you look different on your profile? Because I'm not wearing any makeup. Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Bila tu keluar dari SPM, diorang kata time raya. Takut kat ni. Dah dekat sangat lah. Pejam-pejam macam jelik. Puasa kejap-kejap dah habis. Dah tu raya. So, semua orang cakap macam tu. Takut dulu kan. Ana dah tak tahu dah nak cakap apa time bilik. Apa ni kecepatan ke? Memang tengah kecepatan pun. 6-7. Target nak pergi Oxford. Tak tahu lah. Ibu bagi Hana pilihan nak pergi, nak belajar overseas ke. Lepas tu Hana cakap Hana dah 5 tahun duduk JDT, jauh dengan family. Hana dah tahu Hana asrama kat Johor, family ni dekat KL. Oh, you got mic ni. Lepas tu macam nak study overseas tu, Ana cakap tak apalah, untuk diploma degree bagilah Ana dekat kan, at least kat KL. Nanti ada rezeki kita ni lah. Kurang, aku nak bagi challenge, siapa boleh tarik bibir sampai dagu. Serius buat. Nanti kalau siapa yang lulus bagi tahu Ana. You look like a professional actor. Really? Itulah kalau tak boleh jadi. Itu Ana cakap. Kalau siapa accept challenge tu bagi tahu Ana. Ana ada loceng, Ana boleh Cini Tania. Satu. Kita baru update vaksin ni. Aduh. Saja pernah setinggi Ana skor apa? Sains. Tidur aku nak mengantuk. Tak, Ana tak ngantuk. Ana tadi pegang kucing. Lepas tu kita pegang muka. Boom. Tapi sebab Ana dah cuci, dah bilas mata cepat-cepat, hari tu rasa sejarah senang kan? Sebab Ana gugup. Aku dah kata mau subjek apa, buku teks form 5. Sebab aku gugup, aku hilang semua benda. Mat kertas 1 okey, kertas 2 dia macam nak campak. Dia macam apa ni? Buat tutup dengan tangan. Apa yang buat tutup dengan tangan? Tidur Ana Johnny. Alah, awak hang kat sini? Awak hang tak tidur lagi? Kepala komen aku. Aku buat tutup dengan tangan. Apa yang buat tutup dengan tangan? 6-7. Korang tahu tak trend yang siksa menanggung rindu? Mula dah tak faham tau. Yang challenge bibir. Itu Ana cakap. Kalau siapa yang tak, Amir cakap kalau siapa yang terima. Ana tak terima challenge tu. Ana masa kat asrama, apa reaction cikgu kalau tahu ada fail satu subjek? Kita orang tak pernah ada fail subjek. Graf mat hari tu aku tak nak cakap lah, sumpah. Aku tak perasan ada histogram. Bukan histogram, gila. OGIF. Aku tak perasan ada OGIF. Sumpah. Time tu aku memang macam pasrah lah weh. Boleh kalau tak dulu. Dapat. Yes. Besok kelantar sekolah kena. Bukan esok cuti. Cuti kan? Buat buku terkejut. Habis hilang 2 markah. Doa-doa lah yang lain ada markah. Stres.
Direction untuk kalau cikgu kita orang ada fail subject, dia akan fokuskan kepada budak yang itulah. Jangan risau, confirm lulus, amin. Tak nak follow back ke? Sabarlah, kita ni kat dalam live, tak tahu lagi siapa yang follow. Ada cakap awal kalau korang, siapa yang follow Hana kan, kalau Hana follow back lah. Kalau korang minta follow back, Hana okey je untuk follow back. Tapi kalau korang DM ke apa, Hana minta maaf, Hana memang tak balas. Sebab ada yang kita dah pernah kena teruk so kita mengambil keputusan untuk tidak balas. Tapi follow back tu Hana okey je. Follow back